Okay, malam ni kita buat operasi di kawasan perindustrian Meru. Strength kita 225 orang. Melibatkan anggota daripada Putrajaya dan juga KL, Selangor dan Negeri Sembilan. Okey, pemeriksaan kita malam ni ada kurang 620. Okey, yang ditangkapnya 300 orang dan bebas 320. Ya. Yang ramainya jumlah kita tangkap parti ni ialah daripada Myanmar, Bangladesh, Nepal dan Indonesia. Kesalahannya ialah tinggal lebih masa lah di bawah Seksyen 15(1). Dan juga masuk tanpa pas dan permit lah. Masuk aram lah bahasa mudahnya. Jadi macam untuk operasi di naik atas tadi, ada juga yang kita nampak kan, ada tempat perjudian kan. Online tu. Kan ada 15 laptop gunakan tadi. Kalau kita tengok kad ni ya. Dikeluarkan sebuah syarikat siap dengan logo KDN. Nampak tak? Ini untuk meyakinkan parti inilah kononnya dapat kerja, dapat urusan permit. Tindakan kita ni kesalahan tadi macam saya kata tadi, tinggal lebih masa, tinggal lebih masa. Dan satu lagi masuk tanpa permit lah, tanpa di bawah 63 atau immigration atau 155. Kesalahan ni kita biasanya kita buat pergi lepas saringan, kita hantar ke depo untuk pengantaran pulang lah.